Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Terima kasih atas fungsi majlis yang saya kasihi Haji Murtado Bahari, mengurusi Yayasan Angkasa dan juga selaku Naib Presiden Angkasa. Yang berbahagia Haji ini Rashid Ismail, pengurus Yayasan Angkasa, pelajar-pelajar, anak-anak yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, banyak kesyukuran kepada Allah pada pagi ini kita dapat mengadakan majlis motivasi. Ini merupakan program yang kita rancang, yang dirancangkan oleh bahagian dulu yang dikenali sebagai tapak, sekarang ini dikenali sebagai yayasan, untuk tujuannya untuk memastikan pelajar-pelajar, anak-anak sekalian belajar dengan baik. Itu tujuannya. Jadi alhamdulillah, seperti cerita oleh Rumi sebentar tadi, bahawa kita telah ada perkembangan yang terbaru. Dulu kita namakan tapak, Tabung Pendidikan Angkasa. Satu tahap perkembangan yang berlaku sekarang, di mana tapak telah pun digantikan dengan yayasan. Apakah bedanya antara tapak dengan yayasan? Itu tapak hanya khas kita saja. Kalau yayasan, koperasi-koperasi lain juga boleh mengambil bahagian untuk memberikan dana kepada yayasan ini untuk diberikan kepada pelajar-pelajar kita di seluruh negara. Jadi itu merupakan satu dana yang lebih besar akan dapat masa akan datang. Dan sudah ada satu bahagian yang tersendiri khusus yang kita telah melantikkan Tuan Haji Mir Rashid sebagai pengurus. Dan saya yakin beliau ada pengalaman dengan YAPIM dulu, pengalaman dengan agensi-agensi luar, NGO agensi yang boleh mendapatkan dana yang lebih besar dan merancangkan program-program yayasan pada masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, pertamanya kita harus syukur. Tuan-tuan harus syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan angkasa, kepada Allah dulu. Kemudian kerana angkasa memberi, iaitu maknanya dorongan keputusan daripada Allah gerakkan untuk kita memberi kepada tuan-tuan. Jadi hari ini bukan mudah nak dapat beasiswa, bukan mudah mendapat pembiayaan kalau kita tidak rancang dengan baik. Jadi tuan-tuan, perempuan sekalian adalah anak-anak kooperator, anak kooperator ya. Ada yang bukan anak kooperator? Ada ayah yang tak ada kooperator? Ada tak? Semua anak? Ataupun tuan-tuan sendiri tak menjadi ahli koperasi di sekolah. Jadi kita beri ini khas untuk ahli warga koperasi. Kita tahu banyak orang nak, tapi kita combine kepada area kita sebab kita ada hasrat, ada intention untuk membangunkan kooperator dan warga kooperator lebih baik. Jadi oleh itu tuan-tuan termasuk orang yang terpilih, sebenarnya yang mohon itu jumlahnya besar. Jadi kita buat saringan dan kita tapis dan akhirnya tuan-tuan bernasib baik, syukur kepada Allah di atas pemberian tersebut. Yang tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita telah mula program tapak ini pada tahun 2001. Kita buat mula pada tahun 2000. Jadi berarti sekarang sudah ada 2012 kan? 12 tahun. Kita mula membuat program motivasi selepas tahun yang kedua, iaitu 2001. Jadi sebelum itu kita tak buat motivasi. Apakah tujuan program seperti ini kita lakukan? Tujuannya adalah memastikan tuan-tuan komit dengan education yang tuan-tuan jalankan. Jadi ada rugi kalau tuan-tuan tidak menggunakan betul uang yang diperolehi itu untuk tujuan pendidikan. Dan kita harap lepas lulusan daripada pengajian itu, tuan-tuan boleh mendapat peluang pekerjaan dalam sektor koperasi. Dulu mungkin kurang banyak pengajian koperasi, tapi hari ini dengan usaha baru yang dibuat oleh Angkasa, koperasi makin aktif. Angkasa khasnya makin aktif. Kita telah mengadakan beberapa holding, syarikat di bawah holding, dan pengambilan staf saya lihat begitu drastik sekarang. Itu di peringkat Angkasa. Dan peringkat negeri pun sama juga. Sebab negeri akan mengikut gerak langkah apa yang dilakukan oleh Angkasa. Jadi kita memastikan koperasi di peringkat negeri bukan hanya sekadar ada koperasi dan melakukan aktiviti tradisional, iaitu pinjaman meminjam yang pasti tak ramai pekerja yang diperlukan, tapi sekarang ini sudah berubah kepada perniagaan. Jadi mereka melihat Angkasa sebagai induk yang membimbing mereka berniaga.
Jadi alhamdulillah Angkasa telah menubuh koperasi Angkasa Holding. Angkasa Holding, dan di mana Angkasa Holding ini mempunyai anak syarikat Angkasa Dialysis, Angkasa Bina, kemudian Angkasa Food dan lain-lain. Jadi saya kira mungkin pada puluhan anak syarikat yang di bawah Angkasa yang akan memberi peluang pekerjaan baru kepada ramai para tuan-tuan dan puan-puan. Keutamaan kita akan bagi kepada tuan-tuan. Jadi kita belum lagi membuat ikat pasti kerja dengan kita, itu biarlah terbuka. Tapi kita rangsang supaya kalau habis belajar, beritahu kita. Mungkin kita boleh offer jawatan. Pada hari ini bukan senang dapat kerja pun. Mudah-mudahan membantu juga. Tapi kalau tuan-tuan dapat kerja yang lain yang lebih baik, tak apalah, pergilah. Kita pun tak tahan. Sebab banyak lagi orang yang memerlukan. Jadi oleh itu, nasihat saya juga sebagai pensyarah, saya tahu saya pun pernah mengaji macam tuan-tuan juga. Jadi kita ni mengaji ni kena ada program yang kita harus ingatkan bahawa kita sebagai pelajar. Jadi kita bukan sebagai orang yang bekerja. Jadi nature hidup, cara kehidupan kita berbeza. Jadi ada timetable kita yang berkait dengan pelajaran. Jadi oleh itu gunalah masa itu sepenuhnya untuk pendidikan pelajaran. Pastikan kita capai pencapaian cemerlang. Siapa yang mendapat first class honors, free 100%. Siapa yang dapat second class apa? Second 25%. Itu pun dia bayar, bukan dia bayar interest, tak ada langsung, interest free. Interest tak ada, charge lawyer tak ada, apa charge pun tak ada. Plain as it is yang you dapat. Kalau you dapat 50,000, 50,000 lah bagi. Tapi setelah mendapat second class, first class apa, tuan-tuan akan dikecualikan 25%. Yang hanya bayar 20% saja, 75% dikecualikan. Ya, kalau second class kena bayar half. Kalau third class penuh. Itu yang saya tak mau dengar. Ada yang kita dapat third class memang jauh sangat. Tuan-tuan, pada pelajar yang cemerlang, yang ni jadi dia punya pointer ada 3 above, 3 point. Kalau ada 4 ada. Jadi tak patut berlaku. Melainkan ada perkara-perkara luaran yang menyertai pengajian. Itu yang menjadikan turun daripada kelulusan yang baik belum menjadi bawah daripada 2 poin, ya. Jadi kita harap tuan-tuan maintain apa yang tuan-tuan capai sebelum ini, yang menjadi basic entry yang tuan-tuan masuk pemilihan itu, kekalkan. Mesti pastikan lebih daripada 3. Kalau lebih daripada 3, okey. Kalau bawah daripada 3, risau. Tuan-tuan kena bayar lah. Sebab kita bayar itu bukan kita ambil, kita simpan untuk orang yang lain. Kami dah bagi kira sedekah dah duit tu. Tapi nak bagi sedekah begitu nanti tuan-tuan tak mengaji pula. Terima saja duit tu, tak boleh. Jadi motivasinya begitu. Jadi siapa yang cemerlang, siapa yang baik, dikecualikan terus 100%. Tak minta balik. Tak minta mesti kerja dengan kita pun tak minta. Bahkan kita offer saja. Kalau nak. Kalau setengah lain dia ikat, kami tak ikat. Tuan-tuan rasa nak kerja dengan Angkasa, mari. Kalau kami ada lah. Jadi jawatan-jawatan itu bukan hanya di Angkasa, di seluruh koperasi di Malaysia. Jadi kami akan bagi tahu pada semua koperasi, kalau tuan-tuan nak staff, ada kami boleh bekalkan. Kalau tuan-tuan mau. Dan kalau mereka juga mau bekerja dengan kita. Mana first refusal tu, you lah. You boleh tolak dulu kami tak mau. Ini maknanya, you lebih punya kedudukan yang terbaik berbanding dengan orang lain, di mana hak menolak, tak mau kerja dengan Angkasa tu tuan-tuan sendiri. Jadi ikhlaslah kami bagi ni, tak adalah tujuan nak ikat. Walaupun kita sedar bahawa untuk mendapat kerja bukanlah satu perkara yang mudah. Dan hari ini kita telah buka peluang ini bukan saja undergraduate, sampai PhD. Apa ini tawaran kita ya? Jadi kita dah bagi untuk masters, untuk PhD. Dulu kita buka hanya untuk IPTA, kan? IPTA. Sekarang dah swasta pun dah masuk. Dah buka dah. Belum luar negara lagi, ya? Belum. Akan datang mungkin luar negara. Jadi kita harap pengurus kita harus cari dana yang besar untuk pastikan boleh kita expand untuk luar negara. Jadi bila dapat dana yang besar, mampulah kita memikirkan untuk program yang lebih luas dan yang lebih jauh. Kita telah memberi jumlah pelajar yang mendapat program daripada yayasan ini sebanyak 443 orang pelajar. Ya, 443 orang pelajar.
ini merupakan pengambilan yang ke-13. Ya, tuan-tuan yang lama kan. Jadi jumlahnya sekali bagi 4,500 sahaja. Tapi ada juga tambahan untuk buku kan. Kata kan? Ada buku. Jadi doa, apa yang maksudnya tuan-tuan doa saja bagi angkasa segar berjaya, terus berjaya. Itu saja. Manakala angkasa berjaya, terus kita akan boleh memberi dana yang lebih banyak dan lebih besar kepada tuan-tuan dan perempuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, itulah harapan kami. Ya. Satu lagi, bila dah pinjam, katanya pinjam bayarlah. Ada cara lain lah. Kalau tidak, kita bagi beasiswa. Bila kita bagi pinjam, bayar. Jadi kalau tak bayar, apa hukumnya kan? Kita tahulah. Lambat bayar tu boleh. Bolehlah kita kira kan, kita tangguhkan sikit, kita bagi kebenaran. Tapi kalau kita terus lambat, tak bayar, akhirnya sampai surat. Ada juga yang kita dah bagi warning. Jangan sampai begitulah. Saya pun, anak saya pun dulu ada seorang yang terdapat PTPTN. Pasal awal dulu kita tak tahu. Masa tahun pertama pertukaran daripada beasiswa kepada PTPTN. Jadi saya tanpa fikir banyak, tu habis. Dan ambil fikir-fikir silap pula. Berapa? Dia kena pula interest. Ni yang sebutnya interest. Dia tengok interest, dia tengok dia kena. Satu pun saya memang agent interest, saya tak sedar. Itu dah berlaku. Tapi dah berlaku. Tapi yang lain tu berikut tak ada. Anak sulung saya yang kena. Yang lain semua dapat beasiswa. Ada yang saya belanja sendiri. Sebab belanja sendiri pun tak banyak. Tinggal di sekitar Kuala Lumpur kan. Makan dia saja lah. Instead of makan dulu dia makan di rumah. Asingkan yang makanan itu 450 juga makan. Itu juga. Jadi kita kena fikir begitu. Saya tak mau bila habis mengaji, hutang dah ada. Apa jadi tuan-tuan? Hutang dah ada. Belum masuk hutang nak kahwin itu. Saya tahu semua orang nak kahwin hutang semua. Masuk saya juga hutang. Lepas hutang kereta pula. Lepas hutang kereta, hutang rumah pula. Last sekali, end up dengan hutang, tak akan di cover. Bila masuk rumah nanti, tuan-tuan akan ada masalah lah. Memang besar hutang itu. Jadi kalau boleh, kita pastikan tuan-tuan dapat beasiswa. Dengan cara belajar dengan bersungguh-sungguh. Dan kita harap tuan-tuan menjadi membawa bendera gerakan koperasi. Bukan bendera angkasa, gerakan koperasi. Maknanya adalah sumbangan gerakan koperasi kepada masyarakat. Tuan-tuan dan perempuan, kita sekarang ini sudah menubuh sebuah bank yang kita tak namakan bank oleh kerana sekatan daripada bank negara, Dapia, bahawa bank itu tak boleh pakai, melainkan ditubuh di bawah Dapia, di bawah Bapia. Jadi Development Financial Act dan Dapia itu. Jadi maknanya kami tubuh di bawah Suruhanjaya Koperasi. Tapi hasratnya bank. Dapat surat daripada Suruhanjaya Koperasi, angkasa boleh mengubuh satu koperasi perbankan. Namanya apa? Koperasi perbankan, betul? Koperasi perbankan. Jadi operasinya macam bank. Pada awal dulu kalau baca surat khabar, saya telah war-warkan angkasa akan menubuh bank. Macam-macam keluar surat khabar. Semua masyarakat puji. Last sekali bank negara hantar surat. Dia kata jangan bagi nama bank yang hantar surat. SKM pun hantar juga surat. Jadi dia hantar surat, okey, saya tak nama bank lagi, saya tukar nama Masraf, Koperasi Masraf. Kalau orang yang mengerti Arab, ada yang pelajar Arab ni tahulah Masraf tu bank juga, tapi namanya lain, Arab sikit lah, Masraf. Kalau di Timur Tengah dia panggil Masraf. Jadi dia pun tulis surat juga, tak boleh juga Masraf sebab ada juga bank. Kemudian dia hantar surat lagi, saya tukar nama ada Masraf, saya tukar kepada nama perbankan, Koperasi Perbankan. Pun dia hantar surat lagi sekali, dia dipanggil terus. Saya pergi, kita pergi ya. Mereka dua pergi, CEO kita pergi, jumpa dengan Gubernur, Timbalan Gubernur. Almarhum apa nama Razif, Datuk Razif. Kemudian saya kata, saya sekarang sedang mengandung. Saya nak lahir, bila masa saja. Anak saya ni apa namanya? Oh, dia kata namalah apapun nama, jangan nama bank saja ataupun terbitan bank. Itulah yang timbul namanya Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa. Okey, apa itu? Bukan itu poinnya yang saya nak sebut. Kita nak sebut bahawa kita tidak melakukan sistem kewangan Islam yang sama seperti sistem kewangan Islam yang berlaku dalam bank-bank Islam yang ada sekarang.
atau bank perbankan Islam. Bank perbankan Islam memang ada dua choice, dua perkara yang boleh kita lakukan, iaitu financing. Financing ada dua, financing, debt financing, equity financing. Dua. Tuan-tuan bagi account tahulah, kalau kita ekonomi, kita nak pembayaran hutang atau pembayaran equity. Tapi apa yang berlaku dalam sistem kewangan Islam hari ini, 99.9% dia tekankan debt financing. Maksudnya debt financing maknanya dia beri dalam bentuk hutang. Instead of mengambil 1,000 atau 1 million, 2% interest, itu haram. Sebab kita tak boleh berniaga wang dengan wang. Islam kata tak boleh. Wang 1 juta, pulang balik 1 juta tambah 2%, itu riba. Mana ribanya? Riba sebab wang itu dijadikan aset, underlying aset, untuk mendapat 1 juta dan plus 2% riba. Itu saja, simple, tak payah baca banyak. Duit, berniaga duit, riba. Itu conclusion. Dulu saya pun mengaji juga, payah nak faham riba, macam-macam sebut definisi dia. Sekali dah pengalaman bila kita dah terlibat involved dalam kewangan Islam, kita faham. Wang diniaga wang adalah riba. Macam juga emas diniaga emas dengan riba. Gandum dengan gandum adalah riba. Tapi gandum A, grade A dengan gandum grade B, riba. Tak boleh. Jual gandum A, beli gandum B, okey. Nampak? Jadi kesimpulannya riba ialah wang diniaga wang. Wang yang tidak ada underlying asset, yang dijadikan underlying asset, jadi aset harta pendasar. Harta pendasar untuk mendapat lebih ialah wang juga, itu riba. Kalau lah kurma, jadi pendasarnya kurma juga riba. Untuk mengelakkan daripada riba, mestilah kita keluar menggunakan sistem yang lain yang dibenarkan oleh Islam. Tapi kalau dia tak boleh bayar cash, dia bagi hutang. Nama tu yang nama debt juga tu. Oleh itu Bank Islam menggunakan konsep BBA, Bank Bisamanil Ajil. Jadi pendasarnya bukan wang, rumah. Nak beli rumah itulah pendasar yang menjadi dipanggil dalam subject matter of construction itu. Subject matter itulah yang kita kontrakkan. Pembeli bersetuju beli rumah tersebut. Tapi harga dan dia dah kira pada harga future price. Dia beli harga rumah 200,000 harga semasa, dia jual pada kita harga 450,000 sebab kita nak bayar tiap 5 tahun. Dia tanya lagi, berapa nak? 40 tahun. Dia lagi tinggi harga, dia lagi rendah bayar. Jadi kita pula nak ambil jalan mudah, kononnya nak bayar bulan-bulan sikit, akhirnya end up dengan 450,000 sebuah rumah nilai sebenar 200,000. Sah tak sah? Sah. Sebab hukum jual beli. Bila jual, ada penjual, ada pembeli, itu rukun dia. Ada barang, ada harga. Ada ba'i', ada mustari. Ada makul alaih, dia panggil, adanya mabai', barang yang dijualkan, dan adanya saman, ada harga. Kemudian diikuti dengan ijab dan qabul. Habislah. Saya jual, saya beli, harga ada cukup, sah. Tapi apa kesannya? Rumah tu yang harga sekarang 200,000, dia jual dengan harga 450,000. Tapi kita bayar dengan hutang. Apa hutang tu dari 450,000? Ini satu sah oleh kerana ikut kaedah Islam sah, tetapi menekan dan membebankan. Jadi kita tuan-tuan semua akan terlepas daripada macam itu. Belilah melalui Kopsha. Belilah rumah nanti melalui Kopsha. Kita tak menggunakan sistem debt financing, kita menggunakan sistem equity financing. Yang kata debt financing tadi, jual beli biasa, tapi kalau dia nak bayar lambat, maka sebab kelambatannya itu maka dikenakan charge harga. Maka simple saja, kalau dia ambil 6% kali dengan 10 tahun, 6% kali 20 tahun, 6% kali 35 tahun, untuk tuan-tuan nak panjangkan, panjang lagi 45 tahun. Sampai mati. Tiap-tiap every month kita bayar kepada bank, bukan kita bayar bukan knock off kita punya hutang. Dia bayar keuntungan dia. Dan Islam keuntungan lah, dan dalam konvensional interest. Berarti kalau kita bayar sebulan 1,000, mungkin RM10 saja, mungkin RM100 saja yang kita bayar hutang kita. RM900 lagi itu kita bayar untung bank daripada duit yang dia bagi pada kita tadi. Jadi akhirnya kalau 20 tahun nanti berapa kita bayar? Wahal sebulan 1,000, mungkin baru 20,000, baru 50,000. Berarti tak bergerak 20% daripada harga kos baru kita bayar.
itu membebankan. Jadi kita menyedari hal itu dan kita sudah tahu hukum Islam boleh buat, sah. Tapi tak semua produk itu boleh dipakai semua mekanisme yang sama. Produk itu tak sesuai dengan mekanisme BBA sebab produk itu harganya tinggi, terlalu tinggi. Tapi kalau harganya rendah, cakap RM500, satu tak apa lah, mudah lah. Bayar singkat, tak timbul kesan yang begitu banyak. Jadi kita menyedari hal itu dan kita sebagai sebuah koperasi, kita mesti jaga ahli kita. Bila kita koperasi, tujuan koperasi untuk apa? Untuk kepentingan dan keperluan ahli. Ahli koperasi pengguna, dia cuba dia dapat barang itu lebih murah, lebih bermutu dan lebih selamat. Itu tujuannya. Jadi tak guna kita tubuh koperasi kalau harganya sama dengan orang lain, bahkan tinggi lagi, kualitinya tak jamin. Jadi kita nak balik prinsip koperasi supaya kita praktis yang begitu meluas di Malaysia. Jadi Angkasa telah memulakan program tersebut, iaitu Pewujudan Koperasi Perbayaran Syariah Angkasa, KOPSYA. Jadi KOPSYA ini akan menggunakan debt equity financing. Apa bedanya? Lagi saya cerita equity financing. Tuan-tuan datang, ambillah contoh sekarang ni dengan koperasi tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh beli direct dengan KOPSYA. Sebab KOPSYA tak terima tuan-tuan. Ini individu. Individu ni mesti jadi ahli koperasi A, B, C. Tuan-tuan jadi koperasi A lah. Jadi koperasi A akan dapat buang daripada KOPSYA dan menggunakan sistem yang kita akan bagikan, iaitu equity financing. Tuan-tuan nak beli rumah, harga rumah RM200,000 juga nilainya. Tuan-tuan datang kepada koperasi, saya nak beli rumah ini RM200,000. Bukan tuan-tuan pinjam koperasi, tuan-tuan menjemput koperasi menjadi shareholder bersama dengan saya, sharing. Jadi saya dah ada 10% seperti biasa, jadi saya nak lagi 90%. Jadi koperasi akan share dengan tuan-tuan beli rumah tersebut. Jadi beli dengan harga berapa? Harga RM200,000 lah. Tak timbul dengan harga yang kita beli RM450,000 yang dimakap tadi. Harga RM200,000. Dan persetujuannya, rumah itu akan saya duduk, saya kena buat wa'ad. Bila dalam Islam, bila kita buat wa'ad, dia kata wa'ad, orang persoalan listorofil wahid, dia kata orang yang itu buat wa'ad, buat janji, dia terikat dengan janji dia. Mana dia tak boleh ribut. Bila dah beli rumah, dia nak duduk, dia mesti duduk. Dia tak boleh kata saya tak mau duduk. Itu salah. Kita boleh terminate kontrak. Jadi mana wa'ad itu, tuan-tuan buat wa'ad janji dengan bank, dengan koperasi tuan-tuan, saya beli rumah ini, saya nak duduk, memang pun saya duduk rumah, kalau dia bagi orang duduk apa kan. Jadi bila duduk rumah, tuan-tuan kena bayar duit lah. Bayar sewa bulan-bulan. Nilai sewanya samalah dengan wang nilai yang kita bayar sebulan kepada bank, RM1,000 juga. Jadi wang itu dianggap sebagai sewaan. Bila wang itu sewaan, wang itu akan dibagi balik kepada tuan-tuan 10%. Kan? Tuan-tuan punya hak pada rumah tersebut 10%. Jadi kalau bayar RM1,900 saja bagi pada koperasi, RM100 balik. Bila balik pada RM100, gunakanlah wang itu untuk beli share koperasi. Jadi setiap bulan tuan-tuan beli share koperasi. Bulan pertama share tuan-tuan ada 10%, bulan kedua 10.01%. Bulan seterusnya 10.02, 10.03 sampai 11%. Dan sebaliknya share koperasi tadi 90 dah turun lah 89.09, 08, 07 terus sampai jadi 87 dan seterusnya. Itu dua. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan dibenar juga beli daripada wang poket. Ini yang menyebabkan cantik. Tuan-tuan bila dapat duit yang runtuh, dapat duit terpijak, dapat duit lebihan, ada RM1,000, ada RM10,000, pop beli. Dia beli, dia knock off terus daripada jumlah share koperasi yang banyak tadi pun. Jadi kalau kita masuk RM10,000, jadi share kita dah naik jadi 20%. Mungkin 20%. 20% jadi setiap bulan maintain bayar RM1,000, 20% daripada RM1,000 akan balik pada kita. Guna pula duit itu beli lagi. Akhirnya kita dapat rumah lebih murah, selesai lebih awal, lebih islamik dan semua orang happy. Bank happy, kita pun, koperasi pun happy, kita pun happy. Tak timbul kita menekan orang dan tak timbul kita makan lebih duit anggota. Itu konsep koperasi. Jadi semua orang akan bangun mengatakan koperasi ini bagus. Jadi ahli koperasi, aku dapat rumah dengan harga yang baik. Boleh itu dividen? Tak perlu dividen. Ini minda yang ada sekarang, tuan-tuan masuk koperasi nak dividen. Itu cara lama lah. Kita tak begitu. Kita puji lah bagi dividen, bagus, bukan salah.
dalam akta pun menyebut jika ada, if any. Dia tak kata mesti bagi. Koperasi perubahannya bukan untuk tujuan nak melabur wang. Silap kalau tuan-tuan masuk nak labur wang dan senyap. Sebab itu orang itu tak akan dapat faedah. Tuan-tuan masuk koperasi untuk melanggan dengan koperasi. Bila kita melanggan, kita akan dapat faedah. Sebab itu kalau orang yang menjadi ahli koperasi, dia masuk uang, dia harap tunggu dividen, dia tak akan dapat banyak. Tapi kalau dia gunakan koperasi untuk mendapat kemudahan perumahan tadi, dia dapat sen. Jadi kajian kita lihat dengan harga rumah 200,000, dia bayar sebanyak sebulan 1,000. Kalau mengikut BBA, dia akan habis 35 tahun. Jadi bayangkan 35 tahun setiap bulan 1,000. Tapi kalau menggunakan sistem MM yang saya katakan tadi, sistem musyarakah mutanaqisah, musyarakah mutanaqisah ini, tuan-tuan beli harga rumah 200,000, harga 200,000 juga yang menjadi transaksi kita, bukan 450,000. Dan daripada 250,000, tuan-tuan bayar pula sebulan 1,000, sama juga. Tuan-tuan tambah duit, ada tambahan RM100 setiap bulan. Jadi 1,100. Bukan 1,000 sajalah. Tuan-tuan bayar dulu bayar 1,000, tambah 100. Bila tambah 100, tuan-tuan akan dapat jimat hampir 10 tahun. Kalau jimat 10 tahun, satu bulan tuan-tuan bayar 1,000, 1,000 kali 12 bulan, 12,000, 12,000 kali 10 tahun, 120,000. Tuan-tuan tak latihan dividen lagi tak? Tak ada lah, dividen 20% tak boleh cover. Maknanya kita sudah bangga, happy dengan cara kemudahan dan keringanan harga rumah. Tuan-tuan akan dapat dengan syarat jadi ahli koperasi. Balik hari ini sebelum graduate, cek dengan koperasi. Mana-mana koperasi kampung. Dan koperasi itu mesti jadi ahli Kopsya. Tak jadi tak boleh. Jadi dengan demikian, kita sudah tutup idea masuk koperasi nak dapat dividen. Yang pertama. Yang kedua, kita tutup tanggapan negatif masuk koperasi tak dapat apa-apa. Ini berlaku di Europe. Ini berlaku di negara barat. Dan mereka meyakinkan ahli, loyalty members kepada koperasi cukup tinggi. Kalau dia pergi di Jepun, JCCU, Japanese Consumer Cooperative Union, supermarket, hypermarket, seluruh Jepun dikuasai oleh JCCU. Bila seseorang itu pergi kedai koperasi, supermarket atau minimarket, dia tutup hari itu, dia tangguh besok beli. Sebab dia yakin dengan harga koperasi, dia yakin dengan kualiti barang koperasi, dia yakin bahawa barang koperasi tak akan mengancam keselamatan. Jaga pengguna. Jadi soal pengguna tak timbul. Tak perlu ada persatuan pengguna pun. Peniaga itu sendiri yang akan menjaga hak pengguna. Ini yang konsep ini konsep Islam, hampir Islam. Tapi dia tak panggil Islam lah. Kita akan buat juga lah, sebut sama Islam, nanti ada benda yang cacat. Bila Islam cacat, fitnah pada Islam lah. Macam BBA tadi lah. Nampak BBA itu sah, tapi dicacat pelaksanaan BBA, akhirnya orang kata, apa sistem Islam macam tu? Saya tak dengar juga. Saya pun terlibat dalam penasihat syariah bank. Jadi kita nasihat lain, dibuat lain. Oleh itu hari ini saya ada di sini, saya nasihat, saya buat. Itu yang saya buat happy itu, kawan-kawan semua bantu kita gunakan sistem MM itu sebagai gantian kepada BBA. Jadi tuan-tuan itu menunjukkan tuan-tuan pertama peluang pekerjaan. Apabila koperasi Kopsya ini sekarang ini sudah recruiting staff, sedang berlaku, minggu ini pada pengambilan, dan juga jumlah koperasi yang mendaftar sebagai anggota sebagai koperasi Kopsya makin meningkat sampai 400 koperasi. Akhirnya kita nak 10,200 buah koperasi sekarang ni Malaysia. 10,200 buah koperasi itu semuanya jadi ahli Kopsya. Dia jadi ahli Kopsya bukan kerana dia nak jadi, kerana dia terpaksa jadi. Sebab kalau dia tak jadi, dia rugi. Ahli dia akan paksa koperasi mesti jadi. Sebab mereka nak dapat fasilitis pembelian rumah, yang sebuah rumah yang hari ini menjadi isu makin naik dan makin meningkat. Macam mana cara nak menyelesaikan masalah? Kerajaan dah sediakan rumah low cost, okey. Low cost pun tak mampu, low cost ada 200,000. Bukan low cost 150,000. Dan low cost sekarang dah 300,000 turun juga. Nak bagi orang yang gajinya 3,000 ke atas, layak juga. Dulu 3,000 ke atas tak boleh, dia tak dapat low cost. Komplain Persatuan Perumahan dia katakan tak betul. Banyak orang yang tak ada rumah, dia tak mampu beli oleh sebab gaji dia 300, tapi harga rumah tu tinggi. Walaupun gaji dia 3,000, harga rumah tinggi, dia orang pun tak mampu beli lah. Jadi akhirnya dia tak beli. Jadi orang yang bawah 3,000 langsung tak beli lah. Jadi maknanya
kita terperangkap dengan keadaan kenaikan harga rumah dan tidak ada sistem yang meringankan. Angkasa telah membukakan sistem baru dan kita yakin kita boleh, insya-Allah saya akan berupaya dah. Saya takut nanti tak betul. Insya-Allah kita cuba betulkan keadaan itu dan kita akan bantu negara. Ini satu bantuan yang besar yang harus kerajaan lihat. Oleh kerana kita masih lagi baru, kerajaan pun belum nampak. Jadi kita punya bantuan kepada kerajaan belum lagi sampai. Tapi satu masa nanti insya-Allah kerajaan akan tengok. Sebab kita buat kerana koperasi, kerana kita tahu tujuan kita penubuhan koperasi ialah untuk mendapat kebaikan. Satu cerita yang simple, yang dekat, yang dah berlaku. Sebagai contoh, kita lihat contohnya koperasi Trust Semenyih. Trust Semenyih, saya dapat rekod yang betul malam. Dia dapat pembiayaan 1.3 juta lebih sikit, 1.3 juta daripada Kopsha. Beli bangunan di Semenyih, koperasi saya di bangunan tu. Kemudian dia bayar setiap bulan 12,000. Tempoh itu hanya 14 tahun, bukan 10 tahun, 14 tahun. Sebulan dia bayar 12,000, tempohnya 14 tahun. Mana ada dalam bank BBA boleh dapat 14 tahun? Tak ada orang buat. Orang buat paling kurang 25 tahun. Lagi panjang 50 tahun. Jadi akhirnya end up dengan berapa? Jadi dia bayar 12,000 selama 13 tahun. Itu 13 ke 12 tahun sudah, 13 tahun. Yang pastinya dia bayar 12,000. Bulan lepas, selepas 8 bulan dia bayar 12,000, dia datang lagi dia bayar 50,000. One dia bayar 50,000, calculation dah ambil kira, dia dah save 1 year. Bermakna kalau dulu 14 tahun, dia jadi 13 tahun. Jadi 1 year dia save. Kalau 1 year dia save, 1 bulan dia bayar 12,000, 12 kali dengan 12,000 kali dengan 12. Berapa? 144. 144,000. Bermakna dia dah save 144,000. Just kerana dia dump 50,000 tambahan saja. So dia kata tahun depan dia nak bagi 50,000 tambahan lagi. Jadi berarti dia akan save 2 tahun mungkin, 3 tahun mungkin. Jadi boleh jadi daripada 13 tahun tadi dia akan tinggal hanya 8 tahun saja. Jadi itu kebaikan sistem ini. Dan ini merupakan peluang bagi anda semua. Tuan-tuan pasti nak beli rumah, jangan beli daripada bank, beli daripada koperasi. Jadi ada koperasi pula syarat dia mesti syarat. Dan sekarang ini insya-Allah semalam kita dah luluskan sistem komputer dan semua dah siap. Apabila ini siap semua, kita akan lancarkan gerakan untuk menyimpan perumahan, membeli perumahan. Jadi tuan-tuan kena simpan pada koperasi every month. Simpan RM200, RM100 sampai cukup 10% daripada harga rumah. Lepas 6 bulan lepas itu baru layak untuk membeli rumah. Kita tak mahu orang yang datang main dengan sport, potong tarik. Dia masuk 10% hari ini, besok nak rumah. Itu bukan cara dia. Loyalty kita tolong orang. Jadi ahli koperasi, kita jadi ahli koperasi pada masa kita perlu kita ambil. Pada masa kita tak perlu kita anggap itu sedekah kita kepada ahli kita, kepada kawan kita. Saya lihat koperasi belia Islam. Saya cerita koperasi belia Islam. Saya lah koperasi belia Islam dulu. Kami lebih-lebih dulu jadi ahli koperasi ketika tidak ada lagi koperasi Islam, bank Islam pun tak ada. Bila kita jadi ahli, rakan-rakan semua berfikir begini. Kami jadi ahli banyak ada timbul soalan, mengapa Datuk Tuan tak ambil pinjaman? Banyak duit dia sampai ratus ribu. Dia masuk potong lagi sebulan 2,000, sebulan 300, sebulan 400. Sampai akhirnya ke 20,000, 30,000. Tak pernah ambil satu skim pun. Jawapan dia simple saja. Saya bukan nak ambil saya nak bagi kawan saya dapat. Oh, besar fikiran dia. Jadi dia tak ambil, kawan dia boleh dapat. Mana dia sedekah? Bukanlah kita masuk nak pulun kita saja. Kalau kita mau, kita ambil. Itu ini perkara yang sedang kita nak gemborkan dalam gerakan koperasi. Ada pikiran tabarok untuk kebaikan kepada rakan. Kalau masa keperluan untuk diri, harus kita raikan. Dan sedang berlaku dan juga ini akan kembang. Semua koperasi akan jadi window, akan jadi outlet kepada Kopsha. Bila koperasi semua jadi outlet kepada Kopsha, dia nak accountant. Koperasi tak boleh buat dengan simple saja, dia mesti ada staff. Tontonlah, kalau 10,200 buah koperasi yang ada sekarang, pilihlah kata 10% daripada jumlah tersebut, memerlukan pegawai, memerlukan staff. Jadi tuan-tuan antara orang yang boleh kita
sarankan supaya diambil. Ini sedang berlaku sekarang, insyaAllah benda itu akan lebih besar pada masa yang akan datang. Okey, itulah saja ucapan saya dan ingatan saya balik kepada tujuan kita belajar, ya, belajar. Kalau kita belajar betul, insyaAllah kita tidak boleh ubah status kita melainkan dengan pelajaran. Saya juga bukan orang yang macam sekarang, orang biasa, walaupun ada kelebihan-kelebihan yang lain, tapi tak boleh naik kalau tak ada education. You percayalah, kalau tak ada education tak naik. Berapa banyak orang yang boleh mengubah kehidupannya kerana education. Dulu tak ada apa pun, orang kampung biasa aja, keadaan ekonomi yang begitu teruk. But education, beberapa orang yang kaya raya, education tak ada, habis dengan hafal betul. Itu jelas. Banyak orang kaya yang tak mengubah hidupnya dan tak mengubahkan hidupnya, hidup anak-anak dia lagi teruk. Jadi bila kita sudah merubah daripada keadaan keluarga kita yang tidak begitu baik kepada kita, terus keluarga kita akan berubah. Kita akan teruskan proses. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan bengkel pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih